Pada hari ini, di tahun 2026, semakin ramai yang menuju alam dewasa dengan membawa beban yang tidak kelihatan. Ramai di kalangan mereka ini merupakan mangsa dera, membawa beban trauma yang meninggalkan macam-macam impak ke atas diri mereka menuju ke alam dewasa. Ia bukan sahaja mempengaruhi mental dan dimensi emosional mereka, tetapi juga membabitkan fungsi sebagai individu dewasa. Lanjutan daripada realiti itu, pasangan yang berkahwin atas kesepakatan rasa cinta dan perasaan semata-mata berisiko menghadapi realiti yang sukar apabila dua orang asing ini mula membina kehidupan bersama melalui perkahwinan dalam sebuah rumah tangga. Perkahwinan yang idealistik sejak sekian lama sememangnya bermasalah, tetapi ia bertambah bermasalah dalam realiti pada hari ini yang semakin kompleks. Sejauh manakah generasi muda di peringkat umur anak-anak kami mampu memproses idea berkahwin berorientasikan tujuan tanpa menafikan keinginan dan perasaan? Apakah mindset yang perlu untuk dididik agar generasi hari ini berkahwin bersama dengan niat untuk menyokong, membantu pasangan mengharungi realiti kehidupan yang mencabar? Tak kala bertemu dengan kekurangan pasangan, mampukah akal yang bijaksana, stabil, berhikmah melihat pasangan itu dengan kekurangan yang baru ditemui sebagai insan yang perlu dibantu dengan cinta yang menguatkan keazaman untuk membantu berbanding memikirkannya sebagai pasangan yang mengecewakan? Soalan-soalan ini menjadi semakin vivid selepas hampir 2 dekad buku Aku Terima Nikahnya ditulis di dalam paradigma erti hidup pada memberi. Memberi pada tahun 2026 ini berada di tahap yang jauh lebih mencabar daripada apa yang dibayangkan oleh penulis 20 tahun yang lalu.